Hai, Assalamualaikum sahabat Kak Bina semua. Okey, jom kita buat kentang goreng. Siapa peminat kentang goreng kena hadiah. Jangan skip, tengok sampai habis. Jangan lupa like and share. Okey, kita mula. Kentang ni Kak Bina dah basuh. Jangan cakap tak basuh. Kalau tanya kenapa hitam, memanglah sebab Kak Bina tak buka kulit dia. Itulah rangup dia kalau kita tak buka kulit dia. And then Kak Bina dah rebus tau. Korang kena cuba, memang sedap. Siapa peminat kentang goreng, tak payah beli, buat sendiri. Lagi murah. Beli kentang je, okey. Ketepikan tu tepung gandum, lepas tu garam cukup rasa, bawang putih, serbuk cili, kunyit, agak-agak lah korang letak apa pun boleh kat dalam ni. Kalau korang nak letak black pepper pun boleh, boleh sahaja apa yang korang nak, cukup ikut rasa korang. Ni rasa Kak Bina ya. Agak-agak lah, yang penting letak tepung jagung ataupun tepung ubi supaya dia rangup. Ini serbuk roti tau. Lepas Kak Bina sebut dekat tepung tu, salut dengan serbuk roti. And then yang ni yang tak ada serbuk roti. Sedap, korang kena cuba. Sedap minum petang. Tak perlu beli kat luar, buat sendiri. Sedap kalau rajin lah. Macam Kak Bina terlalu rajin tu yang buat macam ni. Seronok pula. Gelap pula Kak Bina ya. Okay, terima kasih. Jangan lupa like and share. Terima kasih. Thank you for watching.